Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai pada muka surat 60 untuk matematik tahun 4. Kita mulakan dengan soalan nombor 1. Sugeng memilih sekeping kad daripada kad-kad nombor di bawah. 62,491, 78,016, 65,703, 77,245. Nombor pada kad itu akan menjadi 70,000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat. Kad nombor manakah yang sugeng pilih? Kita akan bundarkan satu persatu nombor ini kepada puluh ribu terdekat. Jadi pertamanya 62,481 bila dibundarkan pada puluh ribu terdekat yang sini dan nombor di belakangnya itu adalah 2. Kalau 0, 1, 2 atau 3 atau 4, kita tak perlu tambah apa-apa kepada nombor yang digariskan. Jadi dia akan jadi 60,000. Jadi itu bukan jawapannya. Kalau 78,016 dibundarkan pada puluh ribu terdekat, okey, jadi sekarang ni nombor di sebelah kanan tu adalah 8. Jika nombor sebelah kanan itu ialah 5, 6, 7, 8 atau 9, kita perlu tambah 1 kepada nombor bergaris. Jadi bila tambah 1, nombor ini akan jadi 80,000. Jadi nombor ini juga bukan nombor yang kita cari. 65,703, 10,000 adalah pada 6 dan di kanannya berada nombor 5. Cikgu ulang, jika nombornya itu 5, 6, 7, 8 atau 9, kita perlu tambah 1 dan akan jadi 7. Nombor yang lain akan menjadi 0. Akan jadi 70,000. Dan nombor terakhir ialah 77,245. 10,000 adalah pada 7. Dan tengok sebelah kanan itu ialah 7. Kita perlu tambah 1 di sini. Akan jadi 80,000. Jadi satu-satunya nombor yang menjadi 70,000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat adalah 65,703. Jadi kad nombor itulah yang sugeng pilih. Soalan 2. Gambar menunjukkan bacaan meter elektrik di sebuah kilang pada bulan April dan Mei. Kira beza antara dua bacaan meter itu. Yang pertama ialah 600 ataupun 65,439 kilowatt. Bacaan pada Mei ialah 91,058 kilowatt. Jadi kenapa kita perlu tahu beza tu? Untuk mencari penggunaan pada antara tempoh April hingga Mei. Jadi itulah yang kita akan bayar bilnya. Jadi kita beza, kita tolaklah. Jadi 910, bukan 900, 91,000. Okey, 91,058. Jadi kita asingkan 3 nombor yang di belakang. Dan 65,439. Dan kita tolakkannya. Okay, jadi 8 tolak 9 tak boleh. Pinjam 1. Tinggal 4 di sini. 18 di sini. 18 tolak 9 ialah 9. 4 tolak 3 ialah 1. Dan 1 tinggal kosong. 10 tolak 4 ialah 6. Dan 0 tolak 5 tak boleh. Pinjam 1. Jadi 10 ni 8. 10 tolak 5 ialah 5. Dan 8 tolak 6 ialah 2. Jadi penggunaannya atau beza antara dua bacaan itu adalah 25,619. Seterusnya nombor 3.
Sebanyak 1,375 keping voucher telah diedarkan ke setiap sekolah. Hitung jumlah voucher yang diedarkan ke 25 buah sekolah. Bermaksud ada 1,375 voucher diterima oleh satu sekolah, dua sekolah ataupun setiap sekolah. Jadi ada 25 buah sekolah. Jadi untuk tahu jumlahnya ialah kita darabkan 1,375 dengan 25. Okey, 5 darab 5, 25. 7 darab 5, 35. Tambah 2, 37. 3 darab 5, 15. Tambah 3, 18. Dan 1 darab 5, 5 tambah 1 ialah 6. Kita potong dekat sini dulu, tengah-tengah. Dan kemudian pastikan tanda atas ni kita potong. Dan kemudian kita darabkan semua nombor dengan 2. 5 darab 2, 10. Naik 1. 7 darab 2, 14. Tambah 1, 15. 3 darab 2, 6. Tambah 1, 7. Dan 1 darab 2 ialah 2. Kita tambahkan. Dapat 5 di sini. 7. 13 naik 1 dan 1 tambah 6 7, 7 tambah 7 14. Naik 1 dan 3. Jadi jumlah voucher yang diedarkan adalah sebanyak 34,375 keping. Soalan 4. Baca dialog di bawah. Punita, kakak saya ada 14,801 orang kawan di laman sosial. Liman, abang saya ada 2,928 orang kawan lebih daripada kakak kamu. Soalannya, berapakah bilangan kawan abang Liman di laman sosial? Jadi, kawan abang Liman ialah 2,928 orang lebih daripada kakak Punita. Jadi untuk tahu berapakah jumlahnya, kita tambahkan jumlah yang ada untuk kakak Punita dengan lebih tersebut, iaitu 2,928. Jadi kita tambahkan dua nilai ni. 1 tambah 8, 9, 2, 8 tambah 9, 17 naik 1 dan 7 dan 1. Jadi abang Liman ada 17,729 orang kawan di laman sosial. Soalan 5. Sebuah syarikat produk kesihatan telah menjual sejumlah 34,780 produk pada bulan Januari, Februari dan Mac. Bilangan produk yang dijual pada bulan Januari dan Februari masing-masing ialah 15,432 dan 8,095. Hitung bilangan produk yang dijual pada bulan Mac. Jadi jumlah untuk 3 bulan adalah 34,780 dan pada bulan Januari Februari adalah 15,432 dan 8,095. Jadi ada dua cara untuk selesaikan masalah ini, iaitu 34,000 itu jumlah produk untuk 3 bulan tu, kita tolak dengan 15,432 dan tolak lagi dengan bulan Februari 8,095. Itu satu cara. Cara kedua, kita tambahkan dulu untuk tapi kita akan tolak jugalah 34,780 tolak jumlah bagi bulan Januari dan Februari, iaitu 15,432 tambah dengan 8,095. Okey, jadi kedua-duanya akan menghasilkan jawapan yang sama. Jadi untuk yang ini, cikgu akan buat
cara tambah ni dan dapat untuk 2 bulan ni, dan jumlah 3 bulan tolak dengan jumlah 2 bulan. Okey. Jadi 15,432 tambah 8,095. Jadi dapat 7, 12 naik 1, 5, 13 naik 1 dan naik jadi 2. Jadi jumlah untuk 2 bulan ialah 23,527. Jadi untuk bulan Mac sahaja adalah 34,780 tolak dengan 23,527. Jadi pinjam dengan 7, 10 tolak 7 ialah 3, 7 tolak 2 ialah 5, 7 tolak 5 ialah 2, 4 tolak 3 ialah 1 dan 3 tolak 2 ialah 1. Jadi bulan Mac, jualan pada bulan Mac adalah sebanyak 11,253. Soalan 6. Pekerja bapa Nadia telah membakar 69,840 cucuk sate sejuk beku. 40 cucuk sate itu dimasukkan ke dalam setiap bekas. Berapakah bekas sate yang dihasilkan? Jadi di sini apa yang berlaku ialah setiap 40 diambil letak satu bekas. Sama banyak. Jadi maksudnya ada dua cara. Yang ni yang kurang bijak sikit kalau kita tolak 40 sampai habis. Okay, lebih bijak adalah 69,840 kita bahagi dengan 40. Nanti kita akan dapat jumlah bekas. Kalau kita tolak 40 mungkin banyak sangat, lama sangat kita nak menghabiskan 69,000 ni. Okay. Jadi darab 1 dapat 40. Dia bagi 9, 2 dan turunkan 8 jadi 298. Jadi cikgu teka 40 darab 5, darab 6, darab 7. Okey, darab 7. Okey. Jadi 0, 28. Okey. Jadi darab 7, 280. Kita tolakkan dapat 8, dapat 1. Turunkan 4, 184, 40 darab 6. 40 darab 6 dah lebih 240. Darab 3, darab 4, darab 5, darab 4 sahaja. Okey, 0, 16. Jadi darab 4, 160. 4 tolak 0 adalah 4. Dan 8 tolak 6, 2. Okey, dan akhir sekali turun 0, 240 ialah 40 darab 6. Okey, 40 darab 6 ialah 240. Jadi jawapannya adalah 1,746 bekas diperlukan untuk menyusun semua sate tersebut. Soalan 7. Seorang penjual menyediakan 2,600 keping waffle coklat. Sebanyak 900 keping waffle disumbangkan ke rumah anak yatim. Okey, jadi baki berapa? Kita tolaklah. Kemudian dikata penjual itu menyediakan 1,480 keping waffle kacang pula. Kesemua waffle yang ada dihantar ke beberapa pusat penjagaan kanak-kanak. Kira bilangan waffle yang dihantar ke pusat perniagaan kanak-kanak. Okey. Dia ada dua kategori kawasan yang disumbangkan. Itu pertama, rumah anak yatim sebanyak 900 keping waffle coklat. Okey. Sebab dia hasilkan 2,600 keping coklat, waffle coklat. Dia hantar 900 ke rumah anak yatim. Jadi bakinya ialah sebanyak 1,700. Yang ini adalah yang coklat. Masih ada. Dan kemudian itu menyediakan 1,480 keping waffle kacang pula. Jadi dia hasilkan 1,400 lagi. Tapi yang ini adalah yang kacang.
Dan soalannya, kira bilangan wafer yang dihantar ke pusat penjagaan kanak-kanak. Jadi maksudnya dia hantar yang kacang dan coklat. Yang 2,600 ke 1,700? 1,700 sahaja. Kenapa? Sebab 900 dah bagi rumah anak yatim yang dia nak penjagaan kanak-kanak. Jadi kita tambahkan 1,480 dengan 1,700. 0, 8, 11, 1. Okey, jadi sebanyak 3,180 keping waffle. Waffle bermaksudnya coklat dan kacang dihantar ke pusat penjagaan kanak-kanak. Soalan 8. Bersempena dengan majlis berbuka puasa, Anis membeli 7 kotak kurma. Setiap kotak berisi 35 biji kurma. Ibu Anis membungkus semula 5 biji kurma ke dalam beberapa bekas plastik kecil. Hitung bilangan beg plastik kecil yang dihasilkan. Jadi kerjanya sekarang ni adalah sebab jumlahnya sama, kita darab dan kemudian kita bahagi. Okey. Jadi 7 darab 35. 7 kotak dan setiap bungkusan sekotak ada 30 biji. Jadi kalau kita darab, kita dapat jumlah yang dia beli. Tetapi ibu dia ambil letak 5 biji dalam bungkusan kecil. Jadi kita bahagi dengan 5. Okey? Jadi kenapa cikgu tulis sekaligus? Sebab sebenarnya daripada kita darab dapat jawapan baru kita bahagi. Sebenarnya kalau melibatkan darab dan bahagi ni, kita boleh potong. Okey, yang bahagi ni kita letak di bawah dan kita boleh potong dengan yang atas. Jadi maksud cikgu ialah 7 darab 35 per 5. Macam tu. Jadi okey, bahagi 5, yang dibahagikan tu letak di bawah. Tak kisahlah yang dibahagikan tu ada di tengah-tengah cerita atau di hujung cerita. Okey? Jadi, kalau kamu hafal sifil 5, kamu akan tahu dalam sifil 5 ada 35. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 7. Jadi sini kita potong 1 dan dapat 7. Jadi kita tak perlulah nak tahu jawapan bagi 7 darab 35 dulu. Sebab kita dah potong. Dan kemudian kita darab saja 7 darab 7. Sebab nak bagi 1 tak perlu bagi 1. Sebab 7 darab 7 tu dah jawapan dia. Jadi 7 darab 7 adalah 49. Jadi jawapan 49 ni bermaksud 49 bungkusan kecil dapat dihasilkan. Di mana setiap bungkusan tersebut mengandungi 5 biji kurma. Soalan 9. Sejumlah 84,720 naskah surat khabar diedarkan sama banyak setiap hari dalam bulan April. Kira bilangan surat khabar yang diedarkan dalam seminggu. 84,720 itu adalah jumlah dalam bulan April. Jadi kalau kita nak tahu berapakah jumlah yang diedarkan satu hari, jadi 84,720 kita bahagi dengan berapa hari di bulan April. Okey, berapa hari bulan April? Tengok Januari, Februari bawah. March, April. April di bawah. Okey, di bawah maknanya bukan 31. Okey, dan kita kena hafal bahawa bulan Februari saja yang 28 atau 29. Bulan lain sama ada 30 atau 31. Yang duduk di atas 31, duduk di bawah ni adalah bukan 31. Jadi bulan April ada 30 hari. Jadi kita bahagi dengan 30. Okey? Dan tetapi dia nak tahu bilangan yang diedarkan dalam seminggu. Dan kita darab dengan 7. Jadi kalau kita bahagi 30, kita akan dapat jumlah yang diedarkan dalam satu hari. Dan kita darab 7 untuk yang dapat dalam 7 hari, iaitu seminggu. Jadi cikgu dah tulis ni bahagi 30 ni. Jadi kita boleh ringkaskan. Kita tulis balik sebagai 84,720 bahagi 30, maksudnya per 30 dan darab 7.
Okey. Jadi dalam kes ini, sebab cikgu nampak belakang ni ada kosong, sini juga ada kosong. Jadi kita boleh potong kosong ini dengan kosong ini dan kemudian kita cari jawapan 8,472 dan kita bahagi 3. Sebab nampaknya nombor ni cikgu tak hafal untuk membahagikan secara mental. Jadi cikgu akan buat 8,472 bahagi 3. Kalau kamu nak darab dulu, darab 7 pun boleh. Okey, 8,472 darab 7, jawapan itu bahagi 3. Kalau kamu nak bahagi dulu pun boleh. Itu mengikut formula BODMAS. BODMAS bermaksud division dengan multiplication ni carry the same weight. Maknanya dia sama je. Okey. Jadi 3 darab 2, 6. 24. 3 darab 8, 24. Habis. Turun 7. 3 darab 2, 6. Dapat 1 dan 2 jadi 12. 3 darab 4, 12. Jadi untuk bahagi ni kita akan dapat jawapan dia 2,824 dan kita tinggal kena darab lagi dengan 7. Jadi 2,824 darab 7 ialah 4 darab 7, 28. 2 darab 7, 14 tambah 2, 16 dan 1. 8 darab 7, 56 tambah 1, 57. Dan 2 darab 7, 14 tambah 5, 19. Jadi jawapannya 19,768 keping surat khabar diedarkan dalam seminggu pada bulan April. Okay, soalan 10. Bersempena dengan kempen Bumi Hijau, lebih kurang 20,000 pokok telah ditanam di beberapa buah taman rekreasi. Bilangan pokok itu telah dibundarkan kepada puluh ribu terdekat. Berikan 3 nilai yang mungkin bagi bilangan pokok yang ditanam. Okay. Jadi, bermaksud 20,000 tu bukanlah sebenarnya betul-betul 20,000. Tapi satu nilai yang telah dibundarkan. Jadi, kita diminta memberikan nombor yang mungkin sebenarnya apabila nombor itu dibundarkan kepada puluh ribu terdekat menjadi 20,000. Okay, jadi 3 nombor itu senang saja. Pertama, kamu boleh pilih satu nombor yang kurang daripada 20,000, tetapi mestilah nombor kurang 20,000 maknanya depan ni satulah. Okey. Kurang sikit saja, tak bolehlah banyak sangat. Okey. Dan nombor di sini mestilah lebih besar daripada 4. Bermaksudnya sama ada 5, 6, 7, 8 atau 9. Jadi kita letaklah 6 contohnya. Dan nombor belakang tak kisah. Janji nombor tu 5 digit. Ada 5 digit. Contohnya, cikgu letak 749. Okay, Jadi, bila pundakan pada puluh ribu, yang ini puluh ribu. Dan, kita kena tambah 1 dekat sini. Tambah 1 kan, sebab nombor di sini 6. Jadi, akan jadi tambah 1, dia akan jadi 2. Dan belakang tu akan jadi 2000. Jadi, apakah lagi nombor yang tu? Jadi, kita letak sajalah 1 dan 8. 2, 3, 4. Okey, selagi nombor di sini satu nilai, satu digit kurang daripada nombor ini, dan nombor di kedua itu nombor 5 sampai 9, dia akan sentiasa menjadi 20,000 kalau dibundarkan kepada puluh ribu terdekat. Dan kemudian kita juga boleh ambil nombor yang lebih besar daripada 20,000, tetapi bukan sebarang nombor, tapi nombor itu mestilah depan tu 2. Walaupun dia lebih besar daripada 20,000, tapi tak bolehlah 3. Dia mesti 2. Tapi nombor di sini, tempat kedua, mestilah antara 0, 1
2, 3 atau 4. Contohnya cikgu letak 24 dan 7, 6, 8. Yang ini apa-apa nombor sekalipun. Jika kita bundarkan nombor ini kepada puluh ribu hampir, 4 ni menyebabkan tidak ditambah apa-apa nombor kepada nombor di sini. Dia akan jadi 20,000. Jadi nombor lain ialah 2, 1, 3, 9, 8. Okey, jadi di sini juga tak tambah apa-apa di sini, dia akan jadi 20,000 juga. Okey, dengan syarat pemudaran itu adalah pada puluh ribu yang terdekat. Jika kepada ribu adalah menggunakan garisan di tempat ribu. Okey, soalan 11. Siti membeli 12 kuntum bunga anggrek ungu dan Y kuntum bunga anggrek putih. Jumlah bunga anggrek ungu dan putih ialah 36 kuntum. Apakah nilai Y? Jadi nilai Y ini sebenarnya yang dipanggil sebagai algebra, iaitu biasanya yang kamu gunakan sebagai kotak kosong. Jadi kotak kosong ataupun kamu boleh letak Y dan ditambahkan dengan nilai satu lagi, iaitu 12 kuntum bernilai sama dengan 36. Jadi berapakah nilai Y? Jadi dalam kes ini, apabila dua nombor ditambahkan dapat satu nombor, untuk tahu satu nombor lagi ialah nombor yang jumlah ini tolak dengan jumlah. Jadi di sini kita tulis Y sama dengan 36 tolak 12. Jadi ini adalah teknik kita nak menyelesaikan yang dipanggil sebagai persamaan linear apabila kamu masuk tingkatan 1 nanti. Okay, jadi kamu akan pindahkan nilai positif 12 ni ke kanan dan dia akan jadi negatif 12. Negatif 12 maksudnya tolak 12. Jadi 36 tolak 12 ialah 24. Jadi nilai Y ialah 24. Soalan 12, sebuah blok Pangsapuri ada sejumlah 90 unit rumah. P unit rumah telah didiami, 15 unit rumah pula belum didiami. Tentukan nilai P. Okey, jadi berapa? Jadi di sini kita dapat P tambah 15 sama dengan 90. Iaitu ini jumlah yang telah didiami, yang ini jumlah yang belum didiami. Jadi untuk menyelesaikan ni, kita tolak saja 90 dengan 15. Jadi kita akan dapat 75. Cuba balik. Kalau 75 tambah 15 ialah 90. Okay, soalan 13 itu soalan terakhir. Jadual menunjukkan bilangan itik di dalam 4 buah sangkar. Jumlah itik di dalam sangkar R dan S adalah sama dengan jumlah itik di dalam sangkar T dan U. Hitung nilai K. Jadi berdasarkan maklumat ibu tahu, jumlah dalam R dan S, kita tambah saja 14 tambah 15 adalah sama dengan jumlah itik dalam sangkar T dan U, iaitu 17 tambah K. Jadi untuk mendapat tahu nilai K, kita selesaikan dulu di sini. 14 tambah 15 ni akan menghasilkan 29. Dan di sini tak ada perubahan lagi. Jadi 17 tambah berapa sama dengan 29? Jadi kalau kamu boleh teka, kamu boleh tambah satu-satu sebab nombor tak banyak sangat. Tambah 1, 18. Tambah 2, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Iaitu 12. Jadi dalam bahasa lain, nilai K ini ialah 29 tolak 17. Jadi nilai K ialah 12. Sama ada kamu kira dengan jari ataupun kamu kira menggunakan pemahaman kamu untuk menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.